Itu adalah spa lelaki. Takkan nak kena campur dengan perempuan. Kau gila ke apa? Itu adalah lelaki, semua lelaki Ya Allah. Tak bermakna spa untuk lelaki itu adalah gay. Hanya gila orang teks saja tentang komen pasal spa lelaki yang spa gay lelaki telah ditangkap. Tak, masalahnya sekarang ni, macam mana kau boleh just diorang tu gay? Aku kan nak defend diorang, bukan. Tapi masalahnya, gay ke diorang? Terlebih dahulu, jangan lupa pakai krim Haya untuk kulit cantik, make and glowing gitu. Lepas tu pakai dia punya sunscreen tau. Ni dia sunscreen dia, terbaik, love. Lepas tu, on the top, I pakai ni. Kiss India Cushion. The Skin Glow. I punya colour adalah 2N. Gitu, love. Masalahnya sekarang bukanlah aku nak cakap apa. Menaik pula aku punya anak rambut ni. Mencanak-canak anak rambut. Love sangat. Okay. Masalahnya sekarang, kenapa benda ni jadi viral dan orang bila judge satu tempat tu semua lelaki adalah gay? Spa lelaki tak bermaksud orang tu gay. Korang boleh faham tak? Itu gym dah ada spa. Lepas tu pula tak ada evidence pun. Bila I dengar balik berita tu, kalau I tengok macam berita-berita sok khabar, of course orang nak menghangatkan orang kata orang kata bacaan ataupun orang tengok serta orang kata dia punya word yang besar untuk orang membaca gay spa. Orang tu just semua dalam tu gay. Itu adalah spa lelaki. Takkan nak kena campur dengan perempuan. Kau gila ke apa? Itu adalah lelaki, semua lelaki Ya Allah. Tak bermakna spa untuk lelaki itu adalah gay. Habis tu lelaki nak masuk spa apa? Spa sampah? Spa apa? Spa Q? Spa mencampur lelaki perempuan? Mana boleh? Cubalah korang jangan nak cepat jas sangat. Ya Allah. Lagi satu, diorang tak nak kena tariman tau. Sebab tak ada evidence yang mengatakan kesalahan yang korang cakap tu adalah tertakluk pada diorang. Yang pergi sana tu semuanya orang cikgu apa semua. Takkan cikgu tak boleh pergi spa? Takkan orang pergi gym tak pergi spa? Takkan orang-orang yang kerja government tak boleh pergi spa? Habis tu takkan perempuan je nak kena pergi spa? Habis tu kalau perempuan pergi spa, tak nak pula engkau nak kata dia orang songsang. Aku bukan nak backup ke tak, tapi orang Malaysia ni, tambah-tambah portal-portal kat Malaysia ni,